Anak bongsu. Memanglah. Kalau tak degil, nakal. Hari ni doktor nak cerita kenapa gigi bongsu ni senang sangat berlubang. Minggu ni saja dah 5 orang datang nak cabut gigi bongsu. 4 daripada 5 orang tu gigi bongsu dia semua dah berlubang besar dah. Gigi bongsu ni ibarat macam anak bongsu lah. Dia kan keluar last sekali. Position dia pun dekat hujung-hujung. Cuba tengok kat hujung ni. Bila kat hujung macam ni, selalulah kita tertinggal ataupun terlupa nak berus dia. Kadang-kadang berus gigi pun tak sampai hujung tu. Jadi bila selalu sangat kita tertinggal, banyaklah makanan-makanan yang melekat dekat celah-celah tu menyebabkan environmentnya sesuai untuk berlubang. Lepas tu anak bongsu kita ni pula, dia ada satu perangai. Dia malas nak bergerak. Dia malas nak keluar penuh. Jadi selalunya dia keluar sengit, separuh ataupun sikit je. Lepas tu gigi bongsu ni tengok position dia. Dekat hujung tu. Kumai memang suka sangat lah. Kosong-kosong gelap macam ni, senang diorang nak membiak, membuat rumah. Jadilah lubang dekat situ. Last bila dah lubang besar, dah sakit, dah bengkak, baru sebenarnya kita sedar kewujudan dia. Korang tahu tak? Ramai sangat orang yang tak tahu pun dia ada gigi bongsu kat dalam mulut dia.